Pernah tak anda entry sebab nampak market nak gerak, lepas tu bila dah masuk entry, harga pun patah balik, lepas tu kena stop loss? Tengok video ni sampai habis. Okey, masalah dekat sini dia bukannya sebab entry tadi, tapi sebab satu, kita tak sabar nak masuk position, lepas tu kita tak prepare sepenuhnya untuk tengok reaction market. Jadi antara salah satu sebab ni boleh menyebabkan trading kita gagal lah. Jadi video kali ni saya nak terangkan cara kita nak bezakan trend antara trend sideways dengan fake move, supaya korang tak lagi trade pada market yang tak layak. Okey, jom kita tengok. Okey, so kenapa benda ni penting? Kenapa kita nak kena bezakan market ni penting? Okey. So tak semua market ni dia sesuai nak masuk trading lah. Sebab kalau kita salah baca market, entry tu betul tapi sebabkan tak sabar masuk tu pun boleh jadi rugi. Kalau kita nampak setup tu cantik, itu pun boleh menyebabkan kita gagal dalam trading. Dan last sekali bila kita dah rugi, keep on rugi, jadi kita punya emosi dalam trading tu akan rosak lah. Sebab kita dah mula rasa tak percaya dan tak yakin dengan SOP yang kita pegang. Jadi trader yang konsisten ni, dia tak masuk selalu pun sebenarnya, tapi dia tahu bila dia boleh masuk dan bila dia kena tunggu. Jadi tambah-tambah dalam market SCPO ni kita ada 3 sesi. Biasanya 3 sesi ni main peranan penting lah, sebab ada satu sesi akan sideways, ada sesi trending dan ada sesi correction. Jadi benda-benda ni memang berlaku secara rutin, boleh dikatakan setiap hari dalam market FCPO. So kita nak kupas lebih dalam, tengok sampai habis, sebab market tajuk ni memang menarik lah. Dia dah masuk dalam kita punya syllabus. Okey, so jom kita tengok imbas kembali video kita yang sebelum ni, kita punya charter ataupun trend. Okey, so kalau kita tengok kat sini, okey, ingat tak video gambar ni? Okey, so gambar ni dia menceritakan tentang bullish market sentiment, iaitu market naik dan juga bearish market sentiment waktu market turun. Jadi benda-benda ni kita kena tahu dengan jelas ke mana arah market bergerak. Kena struktur tu kena jelas. Bila kita dah ada ciri-ciri trend tu kat sini, contohnya higher high, higher low, higher high dan higher low, bermakna ialah market membentukkan uptrend. Manakala bila dia dah buat lower low, okey, lepas tu buat lower high, kemudian lower low, lower high, lower high, barulah menentukan trend adalah downtrend. So dekat sini kita ada banyak method entry seperti pullback ataupun retracement, dan lagi satu kita boleh gunakan method breakout ataupun break structure. Jadi trend yang paling selamat untuk trader trade buat position lah, maksudnya dia complete dia punya pattern. So jom kita tengok pula yang seterusnya, apa yang kita kenal sebagai market sideways. Dia ada beza kan? Dia ada beza. Okay. Untuk FCPO ni dia tak banyak. Okay, ni ada satu. Jom kita tengok market sideways itu macam mana pula. Okay. Ni contoh market sideways. Okay, jangan tengoklah bulan-bulan tu, tapi kita tengok charter saja. Okay. So market sideways ni dia adalah market yang bergerak dalam range yang sempit. Maksudnya kalau kita tengok kat sini, dia bergerak dalam range yang sempit. Dia bergerak dalam bentuk yang sama.
Dia bergerak dalam bentuk yang sama. Sampai kat atas ni dia turun balik, langgar dekat dia punya support ni, dia naik semula dekat resistance, lepas tu dia turun balik dekat support, naik sikit nak hampir dengan resistance, turun balik kat support. Jadi dia bermain di sekitar range yang sama. Ini yang dinamakan sebagai market sideways, sebab dia tak ada higher high dan dia tak bentuk lower low. Sama juga harga ulang-alik di tempat yang sama. Jadi banyak fake signal yang berlaku dalam ni. Jadi volume pun tak konsisten sebab dia tak ada trend yang jelas. Jadi market sideways ni dia tak salah, tapi bukan sesuai untuk semua trader. Ada je trader yang boleh buat duit dalam sideways, tapi macam kita katalah, dia bukannya satu tempat yang kita boleh cuba sesuka hati, sebab kita melibatkan duit. Okey, seterusnya jom kita tengok untuk fake move. Fake move ni menarik ke? Fake move ni dia tadi kita berkenaan dengan sideways kan. Okey, kita tengok fake move. Fake move ni pula dia bergerak melebihi resistance key. Contoh, tadi kita buat garis support and resistance kan. Dalam ni dia ada resistance key. So resistance key ni maksudnya dia bergerak melebihi resistance key. So dekat sini yang kita panggil false break of key level. Bila false break of key level, sometimes kita menganggap yang ini akan berlakunya trend naik tanpa kita menunggu dengan lebih pembentukan tu lebih jelas. Jadi macam mana nak settle benda ni? Okey, so macam mana nak settlekan false break of key level tu? Maknanya korang kena tunggu trend ni bentuk dengan lengkap. Contoh, saya ambil kat sini, saya cut tak sini dulu. Okey, so kita kena padam dulu kat sini. Okey, kita padam ni. Okey, so pembentukan dia make sure trend yang ada tu naik melebihi key resistance, kemudian turun semula ke key resistance, dan di sini pun masih lagi kita belum boleh masuk. Kenapa? Sebab dia tak lengkap lagi dia punya trend. Kemudian sehinggalah dia breakout yang seterusnya, baru kita boleh masuk dekat area sini. Sebab apa? Dekat sini barulah terbentuk dengan jelas bahawa trend tengah uptrend. Kalau tak jadi macam tadi lah. Dia fake out key level. Bila fake out key level tu, alah, kena game. Itu adalah fake out. Okey, seterusnya kalau kita tengok ni key support pula. Key support ni maksudnya dia buat false break of key level ni berada pada bawah support. Dia keluar melebihi support. Jadi situasi yang ni macam mana pula kalau kita nak tentukan trend tu valid ke tidak? Okey, bila kita nak tentukan trend tu valid ke tidak, saya delete yang ni. Okey, trend tadi dia akan breakout melebihi key support. Kemudian bila dia bergerak melebihi tu, dia akan buat retracement. Okey, kemudian dia keluar lagi sekali. Okey, breakout di kawasan sini barulah menentukan adanya trend yang jelas. Kalau tak breakout kat situ, jangan masuk. Sebab apa? Ramai trader sebenarnya dia tak faham, dia ambil kat sini. Macam ni lah. Dia keluar sini kan, naik atas. Breakout dia, maksudnya trend tu tak confirm bahawa dia nak turun. Nanti bolehlah try check tengok. Okey, so dia lagi satu kalau kita tengok daripada segi sudut fake move ni. Fake move ni dia berlaku bila market nampak macam nak breakout, tapi dia tak ada sokongan yang besar. Dia macam nak breakout kat atas, tapi sebab kan tak ada sokongan yang besar, dia jadi turun ke bawah. Sama juga, dia tak nampak orang kata sokongan yang besar nak breakout ke bawah, kemudian dia patah balik. So ciri-ciri fake move ni berlaku sebab dia tak ada volume. Dia dah break tapi tak ada volume. Lepas tu struktur besar pun tak sokong pada pergerakan arwah tersebut. Harga tu dia cepat patah balik. Kalau kita tengok kat sini kan, dia turun laju sini. Maksudnya harga patah balik. So entry emosi ramai trader kat sini, biasanya fake move ni adalah perangkap yang paling biasa untuk trader baru. So kalau kita hit stop loss tu kadang-kadang bukan disebabkan oleh SOP tu, tapi kita tak memahami pergerakan asas trading yang sebenarnya. Lepas tu kita menganggap SOP tu boleh guna pada semua tempat. Tak, dia tak boleh guna pada semua tempat. Dia kena perhatikan benda ni dengan view yang lebih jelas, lebih besar dulu.
Jadi apa kesilapan yang berlaku pada trader? Jom kita tengok kat sini. Alright. So kesilapan trader baru ni, okey, kesilapan trader baru ni biasanya okey, kesilapan trader baru biasanya okey, trade semua market. Trade semua market, semua tempat yang ada candle dia akan trade menggunakan kaedah yang sama. Itu yang rosak tu. Sebab setiap market mempunyai pergerakan range yang berbeza, liquidity yang berbeza, time trading yang berbeza. Jadi dia ada perbezaan, walaupun minyak sawit ke, crude oil ke, gold ke, soybean ke, dia ada perbezaan daripada segi data dan fundamental. Lepas tu dia trade, dia tak beza keadaan, dia tak bezakan keadaan market dengan jelas. So dia tak tahu, okey, ni trend naik, ni trend turun, dia tak tahu. Itu kesilapan yang biasalah. Lepas tu dia entry sebab candle besar. Candle besar ni maksudnya dia lebih kepada candle yang first candle tu ada volume banyak. Selalunya macam tu lah, kita tekan color sikit. Okey, contohlah dia entry kan, dia nampak candle naik laju besar tu kan, dia nganggap lepas tu naik. Tak semestinya dalam market ni dia bukan macam tu. Dia kena sabar, dia kena tunggu. Kalau contoh candle tu besar turun, kita jangan anggap lepas tu dia akan terus turun. Kena ada kira-kira lah. Lepas tu dia tak sabar tunggu trend yang jelas. Maknanya kat sini, kalau kita lihat kat sini, satu candle tu bukan membentuk trend. Satu candle tu membentuk volume pada waktu tersebut. Trend tu lain kan? Trend tu adalah structure ataupun kita kata gabungan pattern. So market ni tak salah, kita yang salah pilih masa dan keadaan. Normal lah benda ni, mana ada benda perfect. Biasalah, kadang-kadang silap dulu, kadang-kadang rugi dulu, tapi jangan give up lah. Jangan give up, sebab kita ada banyak je cara sebenarnya nak belajar. Tak semestinya kita kena merisikokan modal kita. Sebab apa? Kita boleh je buat paper trade, tapi itulah, bila kita paper trade ni sometimes dia tak membantu kita daripada segi emosi. Okey, so cara pilih market yang layak untuk kita trade, jom kita tengok apa benda yang kita perlu buat untuk nak tahu kita layak ke tak trade ni. Okey, sebelum trade tu kita kena check dulu market sedang trending atau tak. Kena jelas market tu trending ke tak, maksudnya naik ke tidak. Kena tengok ada structure tak, high low, lower high, lower high, lower low. Ada tak benda-benda ni? Ada tak benda ni? ABC tu lah yang saya cerita tadi tu kan. Ada tak ABC tu? Kalau tak ada, maksudnya tak payah masuk lah. Lepas tu kena tengok struktur tu dia masih sihat ataupun sudah rosak. Maksudnya masih sihat atau sudah rosak ni, dia permulaan trend ataupun dah nak mengakhiri trend. Yang ni mungkin korang tak berapa nak jelas lagi, sebab dia ada dalam tajuk-tajuk lain lagi. Lepas tu kalau kita tengok yang ketiga ni, adakah pergerakan disokong oleh kontak? Maksudnya ada tak data-data yang membantu pergerakan tadi, trend yang tadi. Kalau jawapan dia tak jelas, maksudnya tak trade juga pun satu keputusan yang betul. Tak semestinya kalau kita tengok ada je bergerak tapi tak ada tak boleh masuk, saja rugi kan. Sebenarnya tak. Bila kita trade, bila kita tak masuk, tapi kita buat paper trade, marking, lepas tu kita simpan, lepas tu kita monitor, lepas tu kita akan nampak the decision trading yang bakal kita ambil sebelum tu, arah dia betul tak, nak masuk tu betul tak. Benda-benda tu pun mainkan ada dia punya orang kata return daripada segi pengalaman. Adanya dia tak ada, akan jadi kosong. Yang kosongnya macam mana? Give up dan berhenti. Okey, so ringkasan dia kat sini, trend ni boleh fokus untuk entry. Kalau bila kita sideways tu kita kena tunggulah. Lepas tu kalau ada fake move, kita jangan nak masuk juga, nak entry juga. Jadi kena make sure lah fake move tu dia punya bentuk trend tadi tu lengkap. Tu kena ingat benda ni. Trader yang menang bukan sebab dia pandai masuk, tapi sebab dia boleh
tapis mana satu market yang sesuai, mana satu market yang menjadi perangkap. Jadi video yang seterusnya nanti saya akan cerita tentang cara nak tentukan arah market yang betul. Cara nak tentukan arah market yang betul, supaya kita tak lagilah trade lawan arus kan. Kalau trade lawan arus penat juga, baru nampak biru 2-3 point, 2-3 tick, lepas tu merahan, hit stop loss, asyik stop loss saja. So remember, belajar kena top up dengan ilmu, bukan saja daripada pengalaman, kena ada juga sumber-sumber yang kita boleh rujuk. Okey, so jangan lupa lepas tengok ni tekan like dulu. Tekan like ketik je pun. Nak tengok berapa ramai yang dapat input daripada orang kata video yang kali ni. Lepas tu jangan lupa subscribe. So apa subscribe nanti macam biasalah, sebab nak dapatkan notifikasi kalau ada video baru. Sebab bila kita kumpul video tu terlalu banyak, kita nak tengok dalam satu masa, kita tak sempat nak implement dia punya, nak memahami keadaan semasa yang berlaku, yang diterangkan dalam video tersebut. Okey, saya rasa sampai sini dulu untuk video kali ini. So wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.